Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Video sebelum ni saya janji nak kupas benda ni, tapi saya rasa saya nak bongkar lagi penipuan Ustaz Nodrus sebelum kita masuk ke sini. Sebelum tu saya minta maaf kerana saya tak dapat reply semua komen, sebab saya kerja sekarang tak tentu. Tak macam dulu saya ada kerja tetap, saya boleh atur waktu saya untuk buat video. Sekarang ni saya kerja ikut dan, jadi saya tak boleh nak atur waktu yang sesuai untuk saya buat video. Okey, kita teruskan. Yang pertama, kepada Nodrus. Hang ni dulu biasa kata Salafi ni adik-beradik dengan batiniah. Wahal Asy'ariyah yang hang bawa itulah batiniah yang sebenar-benarnya. Oi, panggil. Siap panggil lagi. Syekhuna, Imamuna, Aristotelis. Apa benda pun kita layan dulu apa yang meracau, Nodrus. Dan Aristotle got the honor of being with us. Not our honor to have to have the same opinion as him, but he has the honor of having the same idea with us. Sebab dia bawa isu the unmoved mover tu. Semua orang, semua berubah. Yang akhir tu tak boleh berubah. We say betul. Semua berubah-ubah kecuali Tuhan. Wadalilu huwa qawlu syekhuna imamuna Aristotelis min Makedonia. Rahimahullah. Lihat. Okey, kita dah dengar dah apa yang Nodrus meracau. Satu geng dengan Aristotle. Satu pemikiran dengan Aristotle. Derui aku nak abad kat hang. Derui tu ayah hang silap. Not derui aku nak abad kat hang. Hang kalau nak sesat, takat sesat hang seorang sudah. Sebab Asy'ariyah yang hang bawa sebiji-sebiji di atas jalan batinnya. Aku bercakap bukan macam dengan hang derui. Hang cakap main mulut, aku cakap main bukti. Tu beza aku dengan hang. Hang nama je educate. Oh, mengaji sampai masjid, tapi bangang lebih daripada aku ni. Aku duk tahu dah kata tak puas cerdik. Okey, aku nak kata kat hang. Bila hang sebut hang sejalan dengan Aristotle, hang pernah baca buku ni? Metafizik Aristotle ni hang pernah baca ke? Kalau tak baca tu dah sembang terus. Hang sembang kosong lah. Sembang macam tahu, wahal tak tahu apa-apa lekok. Oh, itu yang duk sebut Syekhuna Imamuna Aristotle tu. Derui, cuba tengok baik-baik pada muka surat 254. Tu, apa yang Aristotle sebut tu. We must therefore study. Aku pun nak baca lebih-lebih lagi. Orang kata aku baca tak betul. Tak apa, aku baca terjemahan terus. Apa maksud dia? Oleh itu, kita mesti mengkaji. Ayat pertama dia apa dia? Zat, mood kewujudan utama yang berkaitan dengan mood-mood lain. Spesies kewujudan, spesies kesatuan, spesies zat, spesies plurality. Hang faham ke ayat ni maksud apa? Kita tengok dulu apa yang ditafsirkan oleh ulama-ulama, maksud aku profesor-profesor lah, yang menganuti pahaman falsafah Yunani pagan yang bangga sangat tu. Bahaya being and one are inseparable. Betul lah aku cakap no. Aku kan pandai sangat orang putih. Aku kan tak mengaji. Lagi dia akan kata apa? Inseparable tu tak ada pun dalam ni. Ini perkataan nak bagi mudah faham. Bunyi macam nak kata apa? Bunyi macam nak kata segala yang wujud itu tu satu. Ini mirip fahaman wahdatul wujud. Tuhan dan makhluk berkongsi hakikat pada wujud yang sama. Tengok balik perkataan yang ditulis oleh Aristotle ni. Sama tak? Sama. Bila satu dan wujud disatukan secara mutlak, ia boleh bawa kepada fahaman makhluk sama dengan Tuhan. Sebab semua yang wujud dianggap satu entiti. Kalau hang nak kata hampa bawa pahaman paling betul, batiniah tu sesat, hang dengan batiniah 2 kali 5 je. Sama-sama sesat. Sama-sama ambil sumber Allah dengan makhluk satu nah.
Jangan duk kencing. Oh, kami Islam terjemah cara lain. Kalau lagu tu kita pun boleh ambil Hindu dengan Buddha. Kita terjemah bagi jadi Islamik. Boleh? Sembang, pumpang, baru aku sedar. Ini noderui. Rupanya manusia tak cerdik. Aku ingatkan dia cerdik. Rupanya tak cerdik. Jam. Yang kedua. Ni ayat bawah tu. Ni, tengok sini ni. Bawah tu. Aku nak baca orang putih, aku tak pandai. Tapi kalau aku baca, aku tahu. Okey, kita tengok. Dia kata apa? Ayat ni macam nak kata semua zat berkongsi satu hakikat yang wujud. Ini pintu masuk kepada faham pantheism atau monism metafizik, bahawa semua benda adalah manifestasi sesuatu yang wujud. Dalam Islam, dengar dulu, dalam Islam. Dalam Islam, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Allah wujud secara mutlak, makhluk wujud secara bergantung. Yang ni bergantung kepada Allah. Macam mana tu, oi? Selama ni aku duk ingat hang paling bijak lah dalam Malaysia. Ustaz-ustaz lain semua tu, dalam wajah semua aku kata bangang lah. Kan? Tapi, rupa-rupanya, bila aku detailkan betul-betul, no, duk pun lembu juga. Selama ni hang bangga kita bawa Asy'ariyah. Pemikiran sama dengan Aristotle. Tahu-tahu Aristotle pun pantheism. Kesatuan, tengok betul-betul. Ayat 2 dan 3 tu. Terus, tengok betul-betul. Ayat Aristotle 2 dan 3 tu apa dia? Tu kesatuan lah cik, woi. Tu perkataan Aristotle. Tu bukan perkataan yang ditafsirkan. Tu perkataan Aristotle tu. Tak apa, aku tolong baca kat hang. Ayat kedua apa dia? The species is being. Terjemahan dia, species tu wujud. The species of unity. Spesies tu jadi satu. Maknanya, puak-puak Asy'ariyah ni, dia bersatu dengan lembu, kebau, kambing, bewok, itik, ayam, kora, kan? Oi, itu perkataan hang, oi. Sama, satu kepala dengan Aristotle. Aristotle kata unity. Awak tak ambil. Sekali lah hang dengan lembu, kambing, kebau, bewok. Sekali lah dengan hang, oi, unity. Aku tak pandai bercakap orang putih. Yes, itu memang aku punya kelemahan. Aku tak pandai sebut word bahasa orang putih tu. Tapi kalau aku baca, aku faham. Tu beza dah. Aduh, aku tanya sekali lagi. Unity lah kita baca kali lagi, doi. Aduh. The species of unity. Ayat ketiga. The kambing, the lembu, the derus bersatu. Aduh. Sorry sahabat-sahabat, aku tak boleh. Aku memang nak gelak dari tadi. Aduh. Macam mana tu, oi? The nodrus, the lembu, the kambing, the bewok. Sekali dengan nodrus. Macam tu. Oh, otak kami kan sama dengan Aristotle. Syekhuna, Imamuna, Aristoteles. Elok. Aduh. Apa nak jadi? Kalau aku kata hampa ni gila-gila sungguh. Betul lah perkataan ulama Asy'ariyah mutaqaddimin. Imam Abu Ishaq al-Syatibi, dia kata apa? Orang yang mentakwil ayat mutasyabihat ni adalah pelaku bid'ah yang paling keji. Kena kat hampa. Sebab itulah Abu Jauzaq. Siapa Abu Jauzaq? Abu Jauzaq ni anak murid kepada Ibnu Abbas dan Sayyidatina Aisyah. Dia kata apa? Aku lebih cinta kera dan babi berada dalam rumah aku berbanding aku bertetangga dengan ahlul bid'ah. Sebab apa? Sebab ahlul bid'ah ni ajak orang jadi bodoh. Kera dengan babi dia tak ajak orang jadi bodoh, dia ikut dia. Awak tak ambil. Siapa Abu Jauzaq tu? Tu tabi'in. Jangan duk buat tak kenal pula. Aku tak boleh pick up tau. Aku tak boleh brain.
Macam mana no duit kita sependapat dengan Aristotle. Lepas tu ayat Aristotle, unite with kambing, unite with lembu. Elok dengan hang duit. Sesuai. Azwajah saudara dengan Syiah. Asy'ariyah saudara dengan Batiniyah. Okey, aku nak bak kat hangpa. Pengakuan dah dibuat oleh Ustaz Azwajah, yakni berpegang kepada Allah mawujud bila makan. Sepakat dengan Syiah, sepakat dengan Mu'tazilah. Nur Derwih pula kata, kita sejalan dengan Aristotle. Aristotle pula punya ayat Batiniyah, kesatuan. Sebab tu aku nak cakap, conclusion dia mudah je. Azwajah ke, Asy'ariyah Mutakalimin ke, Syiah ke, Batiniyah ke, apa lagi yang sama-sama waktu dengan dia tu lah, kan? Semua sesat. Pegang Allah mawujud bila makan. Derui, ini aku tak buka lagi mover. Esok aku buka. Sebab ini aku nampak cerita yang kelakar. So aku londeh hang dulu. Nampak macam bijak. Jahanam betul. Aduh. Derui. Derui. Macam mana ni? Aristotle kata, the species of unity. Hantu pun spesies juga tu, Homo sapien. Homo sapien, the Homo sapien, the lembu, the kambing, the itik, the ayam, the kerbau tanah, the kerbau balak. Sekali dengan hang lah tu, Aku ni dari tadi lagi tau, nak pecah perut aku punya gelak, tahu tak? Ni aku ni okey sikit dah. Penat aku gelak dengan hang tu. Lain kali kalau hang nak buat lawak tu agak-agak kan. Jangan kelakar sangat. Bila hang buat lawak yang sangat kelakar, aku yang sakit perut bila gelak, hang tahu tak? The derus, the kambing, the sama. Bila hang sebut kami sama dengan Aristotle, maka the derus, the kambing, the lembu, the kerbau is the same. Okay? Dah, aku tak mau buat video lah. Aduh, sakit perut aku duk gelak. Sekian. Assalamualaikum.